berbuih tau, macam sabun. Dia berbuih. Assalamualaikum tuan-tuan. Kemarin ada sahabat bertanya Cucu Adam berkenaan dengan asma. Tuan boleh tak kongsikan petua untuk mereka yang ada masalah asma? Tuan-tuan lihat video ni. Pokok letup-letup ulat bulu. Cucu Adam kenal dengan nama pokok letup-letup ulat bulu. Orang kampung panggil lah. Orang tua panggil pokok letup-letup ulat bulu. Kalau buah dia masak berwarna ni. Boleh makan buah dia, sangat manis. Cucu Adam suka makan buah dia. Untuk tuan-tuan yang mengalami masalah asma, kebiasaannya kita tahu pokok ni buah dia baik untuk jantung, kolesterol, perjalanan darah kita memang baik. Tetapi Cucu Adam bukan nak kongsikan tu, Cucu Adam nak kongsikan berkaitan asma. Tuan-tuan yang mana ada asma kronik, peringkat awal maupun yang dah teruk, tuan-tuan cari pokok letup-letup ulat bulu. Yang muda pun boleh, yang dah masak pun boleh. Tuan-tuan ambil pokok dia, kalau dapat sekali dengan akar dia lagi baik lah. Kalau tak ada, ambil pokok dia macam ni. Ambil batang, satu set. Batang pokok, bulu ni, buah dia dengan daun dia, satu set ni. Pokok letup-letup ulat bulu ni, kalau kita basuh, dia berbuih tau, macam sabun. Dia berbuih. Basuh. Assalamualaikum tuan-tuan. Tengok bunga angkasa 281. Makan halia inilah semput saya dah semakin sehingga hilang buih dia. Basuh bilas. Sebelah ke 12 kali bilas barulah hilang buih dia. Kena sabarlah. Selepas itu, tuan-tuan ambil banyak ni pun dah cukup dah sekali rebusan. Kemudian tuan-tuan naik ke atas periuk. Carilah periuk sekitar periuk sebesar 8 gelas air. Cari sukatan periuk sebesar 8 gelas air. Agak-agak periuk tu boleh masuk 8 gelas air. Masukkan pokok ni satu set. Lepas dah basuh bersih, masukkan, letak air 3 suku periuk. Letak air biar lebih sikit tak apa, 3 suku periuk. Sekitar 8 gelas air. Tuan-tuan didihkan sehingga menjadi suku periuk. Kemudian tuan-tuan minum. Pagi segelas, malam segelas. Minum segelas bukan secawan. Segelas pagi, segelas malam segelas. Untuk kalian yang ada masalah asma. Ini petua Allahumma salli ala Muhammad. Orang tua dahulu, ada seorang sahabat mengalami masalah, sahabat Cucu Adam juga mengalami masalah asma yang teruk. Cucu Adam kongsikan petua ni, alhamdulillah. Bukan seorang, bukan orang, ramai dah Cucu Adam kongsikan dengan petua ni, insya-Allah. Tuan-tuan, wallahi petua ni sangat-sangat baik, insya-Allah. Assalamualaikum tuan-tuan. Pokok sorok-sorok batu karang. Lihat video ni. Pokok sorok-sorok. Sebab apa orang tu panggil pokok sorok-sorok? Kalau kita patahkan sikit, kita selit kat mana-mana, tak jumpa dah. Sebab ni permainan orang dulu-dulu lah. Zaman-zaman tak ada gadget. 80-an. Ni dia. Cucu Adam yang lahir 80-an pun Cucu Adam biasa main pokok sorok-sorok ni masa kecil-kecil. Bila kita petik, kita patahkan daun dia, batang dia ni, kita selit kat mana-mana, tak jumpa dah. Panggil kawan-kawan cari, tak jumpa. Sebab tu orang panggil pokok sorok-sorok. Dia bukan sekadar permainan zaman tak ada gadget. Dia ni penawar batu karang. Cucu Adam dah terangkan beberapa kali. Disebabkan ada sahabat yang bertanya berkaitan batu karang, Cucu Adam terangkan. Tuan-tuan yang ada masalah batu karang, tuan-tuan cari pokok ni. Ambil sekali dengan akar dia. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak macam ni, tuan-tuan basuh bersih, selawat. Kalau boleh rendam dengan air garam sekitar 10 ke 15 saat sahaja. Selepas itu basuh bersih-bersih daripada air garam, masukkan dalam periuk, letakkan 4 gelas air. Kalau banyak macam ni, patah-patahkan, masukkan 4 gelas air. Didihkan sehingga menjadi 2 gelas. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan tapis, kena tapis tau. Tapis dan minum. Secawan pagi, secawan malam. Kalau teruk, kalau batu karang jahat, batu karang teruk, segelas pagi, segelas malam. Pantanglah apa benda yang tak boleh dimakan oleh batu karang. Jangan makan. Seperti seafood, bayam, kacang tanah, kampung tu. Benda-benda yang berpasir jangan makan lah. Ni. Allahumma salli ala Muhammad. Penawar batu karang. Ini petua orang tua dahulu. Cucu Adam terjemahkan dia melalui video-video Cucu Adam, insya-Allah. Pokok sorok-sorok. Letak beras. Beras apa pun tak ada masalah. Tuan, dekat rumah saya. Assalamualaikum tuan-tuan. Dekat belakang Cucu Adam ni pokok balik angin. Daripada kanak-kanak hinggalah warga emas yang mengalami masalah kembung perut yang teruk. Lihat video ni. Di hadapan Cucu Adam ni, Cucu Adam kenal tumbuhan yang bernama pokok balik angin. Kalau tuan-tuan kenal dengan nama lain, Cucu Adam tak tahulah. Dia rupa dia macam ni. Macam ni. Macam mana kita nak kenal itu sah pokok balik angin?
kita terbalikkan daun dia, dia berwarna putih. Dia berwarna putih. Kalau dia sama hijau, kita terbalik pun hijau, bukan balik angin. Lagi satu kita tengok. Ni hijau, kita terbalik, dia berwarna putih. Nampak? Sama juga ni, pucuk dia. Pucuk dia kita tengok warna hijau, kita terbalik, sama juga. Dia keputih-putihan. Nampak ni. Dia berwarna putih. Nampak nampak tak? Ini dia pokok balik angin. Cucu Adam kenal dengan nama pokok balik angin. Tuan-tuan kenal dengan nama lain, Cucu Adam tak tahulah. Pokok balik angin ni tuan-tuan, ni dia. Pokok balik angin ni untuk tuan-tuan yang mengalami masalah kembung perut yang teruk, sebu perut yang teruk, kembung perut yang teruk, sebu perut yang teruk, sakit perut tak tahu punca, tuan-tuan ambil daun balik angin ni. Ambil 7 helai. Kalau perut tu besar, ambillah 11 helai. Kalau perut tu kecil untuk kanak-kanak, ambillah 7 helai. Kemudian tuan-tuan basuh bersih selawat. Selawat jangan tinggal. Selawat, basuh bersih-bersih, hilangkan debu-debu di belakang-belakang ni semua, basuh bersih-bersih selawat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan masuk dalam batu lesung. Konyok-konyok masuk dalam batu lesung. Kemudian tuan-tuan ambil halia. Kalau kita letak 7 helai daun, kita ambil halia. Halia jangan banyak, sebesar ibu jari je. Lebih kurang sebesar ibu jari macam ni. Letak halia. Kemudian tuan-tuan letak beras. Beras apa pun tak ada masalah. Tuan, dekat rumah saya ada beras mati yang panjang, boleh. Tuan, dekat rumah saya ada beras murah, boleh. Letak beras 1 sudu. Beras satu sudu besar. Tuan-tuan letak. Kemudian tuan-tuan tumbuk. Tumbuk. Sewaktu kita basuh daun ni, biarkan dia lembab-lembab air sikit. Kemudian kita tumbuk. Agak-agak kalau dia kering, tambahkan air sedikit. Biar dia lembab-lembab tu, jangan basah sangat. Jangan cair sangat, biar dia lembab-lembab lah. Kemudian tumbuk. Dia dah sebati. Jangan kisar tumbuk. Kisar tak jadi. Kisar dia hancur. Tumbuk sampai dia lumat, sampai dia sebati, sampai dia berangkai. Tuan-tuan tampalkan dekat kawasan perut hingga ke dada. Ni dia. Perut hingga ke dada. Tuan-tuan buat 2 ke 3 kali, insya-Allah. Kesan dia sangat cepat. Ni pokok balik angin. Pokok balik angin. Tuan-tuan, ini petua sangat lama. Cucu Adam kongsi. Ini petua orang tua dahulu. Cucu Adam terjemahkan melalui video-video Cucu Adam, insya-Allah. Assalamualaikum.